1, 2, 3. Tahan. Kecil mulut. Sekarang saya daripada Terengganu nak menuju ke Selangor untuk kita nak pergi hari pernikahan Amir. Saya bersama dengan Ikmah di belakang. Jadi let's go guys. Sekarang Arif tengah make up dengan Amir. Buat vlog sikit. Aku rasa Haris yang mana make up. Nampaknya asal Haris. Sebab Haris kan dia punya perangai macam perempuan sikit. So hari ni Amir kena make up untuk esok. So ni untuk preparation lah. Preparation Oh, Amir nampak cantik. Ready sikit ni. Izin. Tak shading. Mana shading? Pakai lipstick atau shading? Memang Ni bukan lipstick bro. yang pink idol dia. Kau mana make up? Kau dah berapa orang lah kau make up kan? Selama 3 tahun kan? Selama 3 tahun Hmm. Dekat 20 orang lah. Dekatlah kosong. Kening dia tak buat? Tak payahlah. Hidung Amir dia penyek sikit kan. Dia guna Kau mancung dengan Ilan tu? malam ni kita kepala tahu sikit. Dia buat eksperimen. Eksperimen sikit. Teruk siap muka aku. Asal kau tak main produk kau mah? Asal muka kau tengok kan? Ya. Tengok. Oh alah. Tengok kau boleh dia tasik kan tu. Apa jadi? Air najis. Najis. Air tu bersih lah. Habis muka kau asal lah. Oh ni. Ya, senyum kan? Ni aku picit ni. Tadi aku tengok video elok ke? Video tu edit. Bukan aku edit Boleh ke tak pakai semua macam tu? Aku tak pakai. Muka gelap Ya, pakai touch. Inilah hasilnya. Tengok. Kamera cantik tak? Dia kena lighting lah. Oh. Okay. Muka pengantin kita. Tengok. Baby. Tengok muka dia. Tengoklah. Weh, tapi kenapa bibir dia jadi macam tu? Baby tak usik apa pun. Oh ya ke? Bibi dia kan besar. Tapi baguslah dia kemas. 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 Okey ni? Ha, okey. Macam ni lah esok. Serius? Ha. Tak dah lama sangat. Ha. Okey. Okey? Ha. Macam ni. Lepas tu gelap ni. Tak, sebab tiba-tiba rasa macam Sebab first time pakai makeup. Ya, Gelak lah. Tak okey ni? Tapi okey, okey. Ya, okey. Yang ni memang So, long ni? standard. Ah, yang ni memang standard kalau macam orang lelaki. Ada merah Tak ada, tak nampak merah. Tak nampak pun. Sebab kau jarang make up ni. Ha. Kejap memang tak nak pun. Memang tak pernah pun. Tu kau duduk sini. Percaya sana kan? Kalau dalam gambar cukup dekat-dekat. Dekat-dekat. Cuba dek. Sebelum kau Dalam dek. video okey tak? Jangan sebelah itu. Oh, cantik lah. Kan? Flawless ni. Ha, okey. Siapa yang buat? Ni. Aku lah. Ada aku ajar sikit lah. Lock. Jadi. Loose powder. Mana? Loose powder tak pakai lagi? Belum. Loose powder boleh. Jangan kerut dahi kau semua. Ha. Hmm. Loose powder. Mata alamak. Dah gosok. Dah. Tadi dah pakai setting spray untuk last kali. Dah. Dah. Lepas kau perlu tu kena letak. Aku ada letak ni sikit. Dulu jadi cantik. Dekat mana? Pipi. Ini sikit lah. Ha, boleh. Bagi dia naik sikit. Tadi lah. Agai. Kau lagi incu kan? Kau dah tak nampak kan? Ya, aku rasa kau kena buat leher dia juga. Leher dia gelap. Dah lah, kau cantik Amir. Cik sial. Tahu lah dia. Ini kau kena buka dulu ni. Takut kaki besar sangat. Tu kaki dia besar. Itu pun juga orang kat semua. Tetap dengan ikut. Ada ni lah. Oh, dia kan tu. Hehehe.
Oh kan. Dia dah perlu lah. Jadi esok nak pakai baju tu busuk. Mana kalau busuk. Ketiak kau tu aku tahu lah. Nanti apa panggilan kau man? Daddy ke? Ai. Papi. Dah. Dadah. Dah. Sial. Covernya. Aduh. Apa? Aku dah mati. Dia dalam cerita ni. Oh ya. Sini lah. Dah cuba banyak? Baru dah susah. Buruk. Macam robot lah. Belakang. Buruk sial. Tak payah bukan bulan ni boleh tak? Macam mana? Tak pakai kereta. Keren kan? Tapi tangan-tangan lah. Ya. Kereta ni bagi tangan tak je. Gitu dia pun nak betul kan? Betul dia. Dia dekat tanggal ni. Kau. Apa kau? Dari maju je aku. Ada baju. Kita nak check sehat ke tak? Macam mana? Kau tanya lagi, orang dah cakap baju ni. Tak payah pakai getah lah, aku pakai macam ni. Dia nak pergi sampai esok. Takkan lah macam tu. Cepat, dia nak kemas ni. Ni nak kau buat macam ni. Tak payah pakai apa macam aku buat sana. Kau buat lah. Tak boleh Red. Boleh pakai tali kamu tapi kat sini je. Aku dengan Haris buat itu masuk dalam. Dia macam ni sekarang. Sebab tu kau kena tarik habis. Kita buat SK. Madam. Ni vlog. Apalah, madam. Kau buat apa Man? Ya. Ini boleh dia kau kena potong kat ni. Kau potong sekali dengan Haris. Kau kali Haris kiri. Akak bro. Tak ada tahu. Cabut tadi. Apa perasaan kau meh? Perasaan tak sabar nak tamatkan zaman bujang. Ui, Amir serius. Riz, apa perasaan kau meh? Riz, apa perasaan kau meh? Apa perasaan kau Riz? Tak sabar tengok Amir kahwin. Perasaan kau? Perasaan aku rasa ada rasa gembira dan sedih. Sedih. Aku rasa yelah aku bertadika sama-sama dari tadika aku dengan Amir. Dari sekolah rendah, sekolah menengah, diploma, semua sama. Tapi kahwin dia tak sekali sama. Tapi Amir kahwin dulu. Aku rasa bahagia. Paksa menyanyikan satu lagu. Lagu apa? Apa tu? Lepas tu ketawa sendiri. Gila. Gila tu apa? Gila. Kalau perasaan aku, saya tak tahu lah nak rasa apa kan. Saya rasa bangga lah. Bro nak kahwin kan. Jadi dia tak keluar kita orang lah. Jadi tahniah kepada Amir. Semoga jadi ayah yang baik. Suami. Oh. Menjadi suami yang Saya bertanggungjawab. mixed feeling sekarang ni. Kita tengok apa akan jadi esok. Amir nak kahwin ni dia macam perkara yang biasa dia buat di petang hari, betul tak? Dia buat macam tak apa. Dia macam tak ada apa-apa je dia buat. Santai lah. Santai, dia memang relax lah. Dia tak nervous pun. Tapi Esok macam mana? kita tengok esok macam ni Haris kan. Getar tak bergetar dia. Kita tengok esok macam ni. Tak belum. Aku nak tengok Amir nangis ke tidak. Masa dia Aku rasa kita yang nangis ni. Ha? Kita nangis? Kita nangis. Kita sedih tu sedih gembira kan. Sedih gembira kan. Bukan masalah jumpa tak jumpa. Kau tak member kau nak member kau kahwin. Wah, kawan daripada kecil ke. Jadi esok aku rekod video pakai Osmo bro. Kau rekod Ah, video kau macam vlog tak- ke? Aku ambil video macam nak buat video ke apa. Bapak kau vlog, aku pakai Osmo. Itu. Kau pakai semua. Ha. Kamera sekali. Tak, ni kamera kau pegang. Kau buat YouTube. Bagi Hikmah buat YouTube. Kau buat Aku apa? buat sinematik tu. Tak, Nak buat dia- satu dia video. nak Nak buat video sinematik. Habis aku buat aku sinematik bodoh. Masa aku nak buat sinematik pula? Aku dah sinematik. Kau video guys, kau vlog bodoh. Osmo tu.
Oh semua tu bukan cinematic. Cinematic tu video cinematic. Oh semua ada cinematic. Kau vlog lagi ni. Kau banyak tak, okay. Tak campur je. Campur je. Ni vlog. Nanti bagi Ikmal. Ikmal lah vlog. Tak apa. Okay, sekarang saya nak tidur. Esok nak bangun pagi, saya dah kunci jam. Nak pakai moisturizer kat muka ni. Maafkan muka saya. Tak tahu dah sampai masa saya dah akhir balik kot. Dan baju saya tengah sangkut. Lembab sikit. Suara saya sangkut sana. Barang-barang tengah cas. Power bank. Tu semua punya bateri. Dan itu je lah. Kita harap esok semuanya berjalan dengan lancar. Let's go. Okay guys, Saya baru bangun. Saya baru bangun tidur. Saya tidur 4 jam je. Saya memang kalau tidur tak cukup, saya akan bangun lambat sikit lah. Cuma takkan boleh bangun awal. Itu biasanya. Okay. Baik, saya nak mandi. Okay, kita foto day. Abaikan baju belakang Kurang tidur. Rambut saya iron sikit. So, jom main kahwin-kahwin. Let's go. Miau-miau. Saya nak pergi start kereta saya. Kerari. Harap-harap apa cakap cool apa? Cool engine. Kau dengar sound dia, okay? Dah tak. Sorry ya kapet. Okay, dengar guys. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tak kuat. Tapi tak apa. Jom. So sekarang mari pergi ke rumah Amel. Kita sudah sampai dekat rumah Amel. Kita nak naik. Tengok apa jadi di atas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mak masuk. Bagi bawah sama sedondo. Ya. Ikmal. Dan. Lawa. Jom datang. Ni datang tu makan. Kau tengok muka dia. Dah. Oh, kaki ke macam mana? Pijak batu lah. Kau tanya Ikmal. Ikmal ni tak siapa? Acik. Mana? Okey. Okey, baik. Ni mereka. Aduh. Kau rekod apa tu? Video ke? So sekarang kita nak hantar aiskrim dulu. Lepas tu kita menghadap mana? Pejabat agama mana? Menghadap. Ni pejabat agama Petaling. Salam. Shah Alam. Di Masjid Shah Alam guys. Yes. Jadi Kau rasa comel nak pakai baju ni? Jadi kita Lagi Arif. menuju ke Tak dengar ke? Menuju ke Jom. Kuman cakap sikit Kuman. Saya Ikmal. Ceki. Ambil kahwin ni. Dah dua ni. Okay, bye. Daftar. Kenapa dia jadi macam gini? Online. Jadi Amir tersasul lah.
Ya. Aktris menikah Akmal Fahana. Dia kira Amesa. Oh, dia praktis tadi. Nama dia apa sebenarnya? Akmal. Oh, dia cakap Akmal. Ada. Aku pula yang kahwin. Bodoh LDP ni. You tu. Hari macam ni. Tak mana dia ni. Kita nak besar kita tak kahwin lagi. Oh, Asidon. Mana Asidon? Kira. Langgar pula kita. Mana? Nyut. Dia cium je tu. Ini kita korek. Tadi Arif baru make up kami. Kita dah sarapan. Sekarang kita ni apa LDP? LDP. Sekarang kita berada di LDP. Kita nak ke One City dan Shah Alam. Oh, plan tadi. Lagu tutup. Okay, sekarang kita dah sampai. Nampak tempat tadi, pelawat tadi. Ada pelawat? Ha. Okey, pelawat. Amir beritahu ni tempat dia nak kahwin. Tengok bawa kau ipad lah. Tak payah kot. Kita nak pergi kahwin guys. Kita dah sampai. Kahwin dua. Betul tak boleh pakai ni? Jeffrey. Muka Azim naik sini. Dua. Azim pula yang kahwin. Cantik tak guys baju kita? Sila komen. Baju beli mana man? Kita beli TikTok. TikTok berapa ringgit Ni 39. Daripada brand Warisan. Yes. Muka tak tahu. Mana masuk ni? Masuk kat mana man? Ya, oi. Ambil kahwin. Tu jangan. Phone mana kamu? Ya. Sabarlah. Man. Janggut kau ni gugur bro. Janggut tak gugur. Janggut kau gugur ni. Ni pun nak rakam. Ambil Rakam. kahwin. Rakam kan? Okey, cantik. Ni kahwin ni? Wah, iPad. Beri tengah siap kami. Ini Amir tak main gym lah kita. Jadi bini lah sekarang. Dia Amir tak lepak. Meh, apa perasaan kau Meh? Lagi berapa minit ni? Ha? Lagi berapa minit kau nak kahwin ni? Tak dengar, sorry. Lagi 6 minit lagi. 6 minit. Bukan dekat ni. Surau ni Sana tu makan. Kau tengok masuk dah. So ni antara family doang lah Family kau perempuan dan lelaki semua kat sini. Ha? Kau gadis ni ke? Hello guys. Jom. Sekarang kita menuju ke surau. Mana? Pergi mana? Dah tiba masa dia. Senang benar apa ya? Kemudian surau. Boleh? Masuk kanan, keluar. Oh, masukkannya. Straight. Kau selambat. Dia set up ikan.
Aduh ni. Ini semua kau Farhan lah. Oh, hai. Masih Ya masuk. Saksi bukan diorang kan? Bukan Aring Akmal. Kan bapak dia. masuk dalam tu. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama kita mulakan manjat kubur kita pada pagi ini dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnianya. Sama-sama kita dapat berkumpul di rumah Allah ini bagi satu majlis angkat pernikahan di antara Amir Farhan bin Azman dan pasangannya Akmal Farhana binti Muhammad Faizal. Yang saya raikan juga ahli-ahli keluarga daripada kedua belah pihak, sanak saudara, rakan-rakan, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga majlis ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting pengantin yang kita raikan pada pagi ini dimurahkan rezekinya, dipermudahkan segala urusan-urusannya, dikurniakan zuriat yang saleh dan salehah dan kekal jodohnya hingga ke syurga insya-Allah. Perkara penting dalam majlis angkat pernikahan yang saya akan jalankan sebentar lagi, saya akan mulakan dengan sedikit khutbah nikah ataupun sedikit nasihat khususnya untuk pengantin kita. Yang kedua, majlis ijab dan qabul. Yang ketiga, bacaan taklik. Dan yang keempat, penyerahan mas kahwin. Saya mulakan dengan khutbah nikah. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Tanggungjawab utama seorang suami itu adalah menyediakan nafkah mengikut kemampuan suami. Nafkah kita terbahagi kepada berapa, Mir? 5. 5. Banyak sangat, Mir ya. 3 je, Mir ya. Yang pertama apa dia? Tempat tinggal. Kena sediakan tempat tinggal untuk Farhana ya, mengikut kemampuan Mir. Tak mampu sewa, beli, Mir. Ya. Tak mampu teres, banglo. Faham maksud saya? Amir? Faham? Faham janggut juga tu ya. Yang kedua pakaian, yang ketiga makan dan minum. Kena sediakan secukupnya. Itu tugas utama seorang suami. Perkara kedua, bila mana keluarga Farhana ini menyerahkan Farhana kepada kamu sebagai seorang isteri, maka kena jaga elok-eloknya. Kena dikasihi, kena disayangi, kena dibelai, kena dilayan. Ya? Jangan disepak, jangan diterajang, jangan ditumbuk, ya? Jangan diungkit-ungkit kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangannya. Sekiranya jodoh ini tidak berpanjangan, kita tidak tahu takdir Allah Subhanahu Wa Taala sejauh mana jodoh kita, Mir. Pulangkanlah dengan cara yang baik, ya? Itu bukan pesan saya, tapi pesan Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ketiga, nak bahagia rumah tangga, Mir, ajar isteri, anak-anak, ahli keluarga dengan perkara-perkara agama. Hanya dengan perkara-perkara agama yang mendatangkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sekiranya kamu culas dalam bab ini, ambil ringan saja dalam bab ini, jangan impikan kebahagiaan dalam rumah tangga. Perkara keempat,
Hari ini diijab kabulkan dengan lafaz, dan dengan lafaz juga ijab kabul ini terputus, iaitu lafaz cerai dan juga talak. Jangan dipermainkan lafaz ini, jangan dijadikan gurauan kepada isteri, dan yang penting jangan dijadikan satu ugutan kepada isteri supaya isteri taat pada perintah suami. Kita nikah perlukan saksi Mir, tapi cerai tak perlukan saksi. Main-main jadi, tak sengaja pun jadi. Ya. Itu juga dengan Akmal Farhana. Farhana sekali lagi diijab kabulkan, diangkat nikahkan, bertukar status itu daripada seorang anak dara kepada seorang isteri, dan insya-Allah akan jadi seorang ibu. Bila mana Amir Farhan ini menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang suami, diberikan nafkah, tempat tinggal, makan, minum, pakaian. So apa nak buat Farhana? Kena balas Farhana ya. Macam mana nak balas Farhana? Taatlah pada perintah suami. Selagi mana perintah suami ini tidak melanggar syarak. Ya. Suruh buat air Farhana. Boleh? Suruh tidur Farhana. Nah ya. Suruh curi rambutan rumah sebelah. Anggap ke? Gini. Ramai kata jangan ya. Ramai penasihatnya tu ya. So makna Farhana tahu mana yang baik, mana yang buruk. Yang baik Farhana ikut, yang buruk Farhana tak perlu nak patuh. Okay. Yang kedua, amanah-amanah yang ditinggalkan oleh suami di rumah, jaga elok-elok amanah-amanah itu. Apa dia amanah-amanah tu? Tak boleh bawa lelaki masuk dalam rumah tanpa izin suami. Nak keluar rumah kena minta izin suami. Dan pesan saya kepada kedua-duanya, Amir, Farhana, perjalanan perkahwinan ini bukan 1 hari, bukan 1 minggu, bukan 1 tahun. Kalau boleh sampai ke syurga. Pesan saya, buatlah sesuatu perkara itu yang menggambarkan kita sayang pada pasangan. Perkara-perkara yang mendatangkan curiga kepada pasangan, perkara-perkara yang mendatangkan masalah dalam rumah tangga, buang jauh-jauh, jangan dibawa masuk dalam rumah tangga. Akmal Farhana Muhammad Faizal dengan mas kahwinnya 2 dinar emas. Hutang. Cash. Cash, tunai. Tunai. Lepas tu benti, 3 benti tu, ada 2 je masuk tu. Tak hutang, tunai ya. Semula, kan? Aku terima nikah. Aku terima nikah Akmal Farhana Muhammad Faizal dengan mas kahwinnya 2 dinar emas tunai. Okey, nanti saya panggil nama Amir Farhan bin Azman. Jawab. Ya, saya. Saya. Jawab cepat-cepat Amir ya. Online jawab, online dapat. Boleh Amir ya? InsyaAllah. Aku nikahkan kau dengan Akmal Farhana Muhammad Faizal dengan mas kahwinnya 2 dinar emas tunai. Habis perkataan tunai saya, terus jawab, aku terima nikah. Boleh Mir? InsyaAllah. Okey Mir? Okey. Nak mula? Nak Boleh. minum? Boleh. Okay. Tak apa. Tak apa, okey. Dia cari air, mana air Amir Farhan bin Azman. Saya. Aku nikah akan dikau dengan Akmal Farhana Muhammad Faizal dengan jalan berwali hakim kepadaku dengan mas kahwinnya 2 dinar emas tunai. Aku terima nikah Akmal Farhana binti Muhammad Faizal dengan mas kahwinnya 2 dinar emas tunai. Saksi jelas? Jelas ya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tahniah Amir, tahniah Farhana, selamat pengantin baru. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman ala Sayyidina Muhammad. Dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa sanak saudara kami dan sahabat-sahabat kami ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat yang hidup maupun yang mati ya Allah. Ya Allah, Engkau rahmatilah majlis angkat pernikahan pada pagi ini ya Allah. Engkau berkatilah kedua pengantin ini ya Allah. Amir Farhan bin Azman dan isterinya Akmal Farhana binti Muhammad Faizal ya Allah. Kurniakanlah mereka zuriat yang soleh dengan berkat ikatan ini ya Allah. Ya Allah, kurniakan rahmat kepada pengantin ini agar kekal abadi aman damai yang berkekalan di alam rumah. Dimurahkan rezeki,
dipermudahkan segala urusan-urusannya dan dilanjutkan usia serta mendapat syafaat daripada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca bismillah, start sini saya mengaku sampai tembus talak. Dan dia memberi kepada mahkamah yang menerima bagi pihak saya RM10. Maka pada Oh, yang tak ada dulang bukan? So, Farhana yang tak ada dulang selalu panggil Farhana panggil apa? awak. Awak. Dah panggil nak panggil apa? Makcik dah panggil tahu dah. Lepas sikit. Lepas sikit. Jauh sangat. Nak pegang Farhana. Bagi tahu. Okey. Sayang. Sayang. Ini duit mas kahwin. Ini duit mas kahwin Daripada siapa? daripada saya. Kerana Allah. Kerana Allah Ta'ala. Nak jawab, saya terima kerana Allah Ta'ala. Saya terima kerana Allah Ta'ala. Mana kamera? Mana kameranya? Banyak macam-macam. Yang satu nak pandang. Cepat. Cepat sini. Pakai kan? Dia nak. Pakai sekarang. Dah dia kat. Dah. Okey, cincinnya nak pakai sekarang. Kat sekarang boleh lah. Duduk. Boleh buat kat rumah kan? Cincin. Orang awak saya tak tahu. Pak kat rumah je lah. Kat rumah je lah. Tak payah serah mas kahwin je. Betul. Okey. Kat rumah je lah. Okey, tak apa. Kat rumah. Kat Pelamin. Alhamdulillah. Tanya dah nikah ke belum? Surat nikah tak ada. So tunjuk. Ni, terus 150. Aduh kepas. Perasaanmu. Kementar. Suami orang ni. Kementar. Kementar juga. Gonta Ya, tolong ambil kipas. Soalnya sama makin baru. Ya. Salam. Semua orang tengok lah. Okay dah, jom. Dia official. Hah? Dah. Kau nak ambil gambar luar. Ambil gambar luar. Jom ambil gambar. Gambar keluarga. Bagi panci kan? Tak tahu ni. Abang Amir nama dia. Amir Farah. Kat masjid ke tengok masjid ni? Ni tu. Peluk sini. Peluk ke? Peluk je. Dah halal man, dah halal. Peluk je. Ambil gambar ni, ambil gambar ni. Request. Ramai-ramai. Man, Cepat man. cepat man. Cepat. Cepat. Satu. Dah kahwin. Satu je. Satu je. Cepat man. Tak kena marah dah. Tak kena marah dah. Mak aku tak marah lah. Cepat sekali. Okey. Pegang bahu. Yes. You cantik.
Mai duk. Nanti jumpa semua nanti pukul 12.30 Ha. dekat Surau. Oh, okey okey. Terima kasih. Okey. Okay. Macam mana? Hana pegang tangan Amel. Oi. Mic kau. Hana peluk tangan Amel. Aduh, dah kahwin lah. Buat kahwin macam main petang. Tiba-tiba. Aduh no. Kejap. Amel nak melepaskan ajak. Kepada Amir Farhan dan Akmal Fahana, kami mengucapkan tahniah atas Dia ni careless tau. pernikahan kalian. Semoga dah lah aku nak wish ni. Semoga korang dah lah pusing-pusing. Kekal til jannah. Amin. Sebenarnya ni. Wish lah. Pening. Dah auto edit Tak, dia dalam tu rekod-rekod dah ada. Okay, kita dah habis kahwin. So sekarang kita nak pergi rumah Amir. Kepada Amir Farhan dan juga Akmal Fahana, tahniah, korang dah kahwin. So semoga korang kekal ke jannah, dapat anak lelaki perempuan. Memang lelaki kau perempuan je. Korang korang ni lah, korang kahwin lah Memang dah kahwin. Lah mic kat bawah lah. Okey. Amir dah kahwin dah. So kita tunggu je lah malam Kenapa kita terkejut dia kahwin? Sebab benda tu berlaku terlalu cepat. Berapa lama persiapan dia ni? Persiapan nak betul-betul siap. Persiapan nak kahwin ni lah, berapa lama dia ambil? Berapa bulan? Oh, aku rasa 2-3 bulan je. Aku rasa sebulan ni. Tak. Kita tak tahu. Tapi yang betul-betul dah siap semua kan. Dalam seminggu baru siap betul. Hantaran semua. Hantaran tu bila? 2-3 lepas? Ke 4 hari lepas? Dalam seminggu lah, 7 hari gitu. 7 hari lepas dia buat hantaran tu. Memang kita orang tu yang kita orang terkejut tu, faham tak? Hantaran siap. Saya rasa dia punya persediaan tu nak kahwin tu sebulan je, saya rasa lah. Sebulan ke 2 bulan macam tu lah. Tu pun kita orang nampak tak nampak ke. Itu yang kita orang terkejut tu. Haris, apa kata kau? Selamat pengantin baru Semoga bahagia hingga ke jannah Kau dengan aku pun daripada kecil je dah kenal lah. Ya, sedih habis. Ibu sedih tak sampai. Apa dia? Teruskan ni. Bukan pindah negeri. Oh. Tak apa, nanti aku pindah negeri. Engkau yang pindah? Aku yang pindah. Mana? Tak tahu. Tapi yang kahwin kami. Kau belum lagi. So, aku nak ucapkan tahniah kat kau. Semoga kau bahagia di dunia dan di akhirat. Amin. InsyaAllah. Azim. Cakap nak buat kereta. Tahniah Amir. Selamat pengantin baru Ambil aku. Tadi pun tak ada perasaan. Payah budak ni. Siapa? Aku dah cakap lah. Okay. Jom kita ke rumah Amir. Kita nak pergi tengok pelamin dia. Okay. Jangan lupa subscribe, like dan follow. Subscribe, like dan juga subscribe dan like lah. Dan komen siapa lagi patut kahwin. Komen siapa lagi patut kahwin. Siapa next? Kalau korang nak konten kahwin-kahwin lagi, korang subscribe. Jangan buat bising. Tak suka lah.
Biji. Cuba try. Dah cukup kan? Rambut kau cedi sikit dah. Bila cepat sini. Oh. Jangan. Okay, last one. Mana dia? Sikit cepat kena cepat. Selamat pengantin baru Hana dan Farhan. Satu, dua, tiga senyum Oh. Pedas kan? Makan. Ya, simpang sangat nampak. Ni. Okay. Dah start lah? Ucapan dia hari ni saya punya penat macam pengantin lah. Okay. Tu je. Saya penat lah. Ucapan untuk pengantin. Ucapan untuk pengantin. Prepare lah semua benda awal-awal sikit. Penat lah. Terima kasih. Okey, Matam nak ucapkan dekat kakak dengan abang apa dengan Amir. Selamat pengantin baru. Moga Jojo berkekalan hingga ke jannah. Love. Selamat pengantin barulah dekat anak mak dengan menantu mak kan. Lagi? Masuk TV3 ni. Pesanan. Alhamdulillah, syukur. Ucapkan selamat pengantin baru. Semoga ikatan perkahwinan ini membawa kebahagiaan, keberkatan dan berkekalan hingga ke syurga. Okay. Selamat pengantin baru Hana dengan Amir. Semoga kekal hingga ke jannah. Semoga selalu bahagia sampai cucu cicit. Dah. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pengantin baru Farhan dengan pasangan. Okay. Bye. Ada? Selamat pengantin baru Farhan and wife. Moga kekal hingga ke jannah. Okay, bye. Okay. Assalamualaikum. Semua main game boleh. Assalamualaikum. Saya saudara kepada Farhan. Saya juga nak mengucapkan selamat pengantin baru lah kepada Farhan. Hingga ke jannah lah. Jaga isteri tu baik-baik. Okay, selamat pengantin baru. Okay. Tak ada ucapan lain melainkan doa semoga selamat berbahagia sehingga ke anak cucu dan sehingga ke syurga. Itu sahaja daripada ayah dan ibu. Sama je. Sama je. Tenang. Sama je. Kamu belanja. Lagi hujan ke apa payah. Hujan tidak kamu hujan. Kamu marah tu pergi. Belum jalan. Tu apa man? Gelik tu bro. Untuk apa? Waktu kau tunggu kering tu. Tunggu kering. Moisturizer mana boleh kering tu? Aku pakai tak kering tu. Abang bagi pun tak kering. Moisturizer mana boleh kering? Kalau serum boleh lah kering. Sebab moisturizer dia tebal. Nama pun mos. Aku bangun esok lagi, pagi ada lagi. Oh tak kau, aku scientific. Cara tahu? Dah ni dah ada. Boleh semua air dia. Sekejap lagi kalau ada. Sekejap lagi kalau ada goreng pisang singgah, aku nak goreng pisang lagi. Ni tadi tu.
Aku tu. Dah ramai kahwin? Belum malam ni. Siang. Rek, bagi beg aku. Tak ada. Kau dah peluk bapa you. Cuma bapa. Jadi kau tak cium? Aku juga cium. Kau tak malu? Orang. Malu. Sudah tua tak malu. Nah, bibir tu masih rasa sendiri. Betul. Ni ada. Ni bukan tu cerita. Boleh ikut bibir. Boleh tak? Berkilat bibir Amir. Habis tu buat boleh buat ni. Ada kipas. Oh, shit. Sekejap ni. Nak buat kan? Habis. Itu raja kan dulu. Jangan pakai kipas tu, dah panas tu. Itu nanti raja kat mana lagi? Nak pakai apa lagi? Pandai-pandai lah raja. Habis. Habis. Itu boleh ni. Main game lah. Jadi kau mana? Oh, dia dah tiga. Dia cari kau mana? Dia cari kau mana? Bila? Arif cari. Dia sampai bilik aku. Arif, Amir mana? Nah. Dapat jadi berdepak kan? Kau boleh main snooker ni? Satu yang minta bini tu. Aku cakap tak tahu mana. Lah, Nanti. Kau tengok Baru hari pertama tak boleh main snooker. Tak pergi main. ni play ni. Tu last kali. Tiga? Yang play awal tu? Lu? Macam ni yang kering. Belum. Hazim creation. Musuh je. Zim, ada function tu Zim kau buat. Kena simen. Kau buat ni. Kena simen bukan man. Kau nak aku ambil kelas, aku kelas apa tu 3 hari je. Ini aku ada buat kelas ni. Kau nak buat apa tu? Yang kita letak ni. Oh shit man. Belajar makeup belajar. Kita letak ni. Baby serif. Bagi sekali. Macam ada juga. Bergoyang pun tak ada Zim. Relax man. Mak tak pening dulu. Dah. Kau besar. Besar cepat lagi kita. Terus tak banyak terus dah. Tak banyak terus. Payah Hazim nak cepat je. Untuk orang ada kerja lain tak buat. Oh ni. Tepuk. Masih sisi. Kan. Janganlah kuat sangat ni. Tepuk untuk make up tu bukan tepuk kepala otak dia. Ni bukan dengan rambut-rambut Riz. Aku tepuk. Man, Riz. Wait, salah. Kau rekod biar aku tepuk. Biar aku tepuk lah. Bagi aku masuk dalam game dulu tak? Cepat. Nak. Oh. Habis. Zim kau tepuk ke? Aku rekod. Kau aku tepuk tak ada bergoncang kepala otak dia. Selemak guys. Kan ni lauk kenduri Amir. Oh. Bungkus. Ada lagi mi lauk. Lapar pula aku. Aku tak ada. Ya. Kau tahu lah Mas, sebab kau dah biasa kena make up, nak kuat mana force dia. Aku Janganlah macam ni. first time ni. Ada bulu dekat tu. Ya, dia kerja sampai itu siap. Dia biasa mak andang kan pondan ni. Ni tau, aku mana sama. Jalan eh. Asal tak ulang lagi? Mak aku nak rekod macam ni sampai habis. Ha? Ikut je. Sumpah. Amir dah tukar skin.
skill. Dalam game kan ada skill. Mat, tengah ni. Lah, dia bukan baju Melayu sarung. Mana ada? Baju dia ketat tu kalau nak pakai tu. Ni memang hotel badan ni. Ha. Ya, kau pun hati. So geng, saya lupa nak tunjuk kedai makcik tadi. Aduh. Dia punya goreng pisang, pisang goreng dengan sambal kicap dia apa. Berkicap mulut bos. Memang sedap lah. Ni bukan review berbayar. Makcik tak bayar saya. Kedai dia depan kedai emas kan? Depan kedai emas sana. Dekat Yombi pucuk utama tu, area tu. Lepas tu ada kedai emas tu, betul-betul depan kedai emas. Sedap molek aku. Dia punya pisang yang dengan sambal ni memang ngam. Asal dia bisa? Sedang tipu ya juga. Tak gitu Dia kerja travel kan? Yang kita kena tu. Kena. Memang ngam geng. Semua kena cuba. Viral dekat makcik ni. Jadi pagi siang tadi kita datang, pakcik jual. Lepas tu dia tangan makcik juga. Tiba-tiba saya teringat nenek saya berniaga dahulu. Tapi sekarang nenek saya sakit. Dia tak berniaga dah. Tidak kan? Dia beli 18 ketul. Pagi dia beli, petang beli. Tak lalu makan nasi. Bukan pisang dia lalu. Tengok jalan kat ADP ni. Pagi jam, petang jam. Dekat je. Tengok. Datang. Nampak? Laju traktor. Tengah isi minyak. Kau tekan je. Dekat mana ni? Bukan. Tekan ke belakang. Ni yang sini. Dah kot ni. Handphone tu tekan ke belakang. Belakang sini. Tolak dia. Ni sini. Dalam. Kan ada punat tu. Benda mana ni? Di belakang dia tu ada punat. Kat sini. Sini. Kau buka. Buka Dalam. punai. Punai. Sekarang kita saya dah cakap dia nak pergi Japan kan. Lagi Jepun. Apa dah bangsa kau otak semua benda lah ni? Tiga budak unggu main dalam kereta. Kau main tu kan. Satu budak Cina. Satu budak. Oh ya. Berfikir. Macam tu je kahwin kan. Semua dah ABC. Kahwin ni tak susah pun. Orang tu yang buat susah. Nak itu, nak ini. Orang yang buat susah tu dia yang menyusahkan. Rumah tak ada, boleh sewa. Kereta tak ada, beli motor. Motor tak ada, tak tahu lah kan. Dia tak tunggu lengkap semua pun. Slow-slow. Slow. Aku jalan slow-slow. Lagu yang kali. Macam mana lagu ni? Aku jalan pelan-pelan. Oh. Tak apa lah bang pisang. Habis dah? Tajuk tanya kau betul-betul pergi tadi nak tu. Hmm? Nak 16 ni. Banyak 18 ke? 18 ha. Dia dah lama tu tengok. Ya, aku nak buat video 40 minit. Masalahnya aku dah tengok face. Oh. Cepatlah pengantin. Kita boleh shoot sampai pukul 7 ni. Jadi kena cepat. Okay.
Sayang budak-budak unggu. Oh lepas Patutlah yang aku tinggal. Kau tunggu merah. Masa tu merah ke hijau? Hijau. Oh raja kau Pak pengantin cepat. Aku tak pernah lepas. Aku tak pernah lepas ni. Kalau JMC tu cepat lagi kalau merah pun. Tak ke? No way. Tak kotor ke kain tu? Kau ni macam-macam. Azim minta dukung tadi. Kau mana dukung? Ni atas. Meh. Lagi dah. Nak makan benci. Dah geli apa? Geli bro. Oi, wah api jatuh. Ada 5 pengantin kat sini. Yang malu kau lagi. 5 pengantin meh. Biarlah. Dah lah. Ni lagi satu. Tutup pukul 6.30 petang. Dah lah 6.30 petang tutup je. 7. Baru 7 pengantin kat sini. 8. Semua nak kahwin. Wih, tu 9. Tu Rip. Itu sanding sekali tu. Yelah tahu. Tu pengantin. Ada 10 pengantin. Mana tu? Tu sana itu. Tu kat buku. Tu. Tu pengantin. Ni depan mata kau ni. Ni. Tu. Itu yang nikah tengok depan tu. Tak hari tu tak tunjuk. Ni lagi, weh ramai sangat. Aku rasa dekat 300 pengantin. Total 300 lah. Mantap orang kodok one kodok lah. Cik Pak lah, mana nak ni? Depan tu ni. Tim sama dengan aku. Sabar ya. Dia cari yang kosong. Kita tak ada masa ni. Sakit banget tu. Dah lah lagi pengantin lagi Red. Kita spot pengantin ni apa ni? Red sana Red. Tu. Itu macam stream Ni depan lagi. Boleh lintas lah. Dekat dia. Tu sana ada. Nampak ramai weh. Sini pun ada. Ramai. Tutup. Aku tak tidur. Bagi orang tahu. Riz. Tengok macam kodok pun ada kat sini. Dah. Itulah fokus sana. 6/6/2026. Ini memang tarikh yang peak lah. Belum 67 lagi. Peak perkahwinan. 7/7/2027? 67. 67? 67? Aduh. Tu pintu. Itu kan ni. Rip, tempat gelap kau cari pot, Rip. Asal tempat gelap? Kau buat lighting. Lighting besar telur kau buat apa? Telur kau lah. Tu sampah ke? Contoh taman petani pun ramai. Mas. Azim. Baik tu. Oh shit. Dia nak buang ke tak? Kat mana? Kita ambil kat sini sikit hari kan?
Dia tak nampak tak nampak berapa Jepun sangat lah. Apa aku cakap Ya Allah. Kau angkat handphone kau tengok dia. Mantap ada spot. Bagi handphone. Handphone siapa? Handphone Azim. Dia bagi Azim. Ni kau nak gini? Ni. Dia dah end world lah. Kat mana? Aku tak tahu. Aku ikut perak. Pegang tangan pula. Tengok dia pegang tangan. Panas aku. Panas. Dah balik. Ceramah sangat ni. Sini lah. Ni. Tapi kena... Kau nak pergi mana lagi? Situ kan? Tak ramai mall. Mall ramai ke? Derajat mall sejuk. Cuba banyak gambar kat ni mall. Ni situ. Tapi lighting tak cantik pun. Jom boleh. Gila bawa isteri kau tu. Ni bawa bini kau. Ni saya. Oh dah berani ya. Panas. Aku tendang kau dah ni kan. Wajar. Tak respect langsung. Korang ingat awal penciptaan korang masa Upipin? Ni kau berani juga. Korang ingat penciptaan korang? Upipin. Pipin? Ha, Bukan, situ awal dia. bukan itu awal dia. Bukan. Link bola. Hah, bola? Kau jangan Bola mana? Nanti dengan Ikmal lah. Oh, game main bola. Ni kau tanya. Malam tu game main bola tu. Okey. Dekat. Mana kan? Ha, ada. Nyawa, baik-baik. Nyamak. Ada ni tau, kerengga tu. Tengok lah tak, tak lagi. Tengok dulu. Tapi nyamuk banyak ni. Biasa tu. Siapa suruh kahwin? Siapa suruh kau? Siapa suruh kahwin? Lokkan sikit tak center. Kain kau kan. Dia rekod je apa yang dia buat. Macam mana? Sikit. Apa yang dia buat Center. kita tu. Break center. Center okey. Pandang, senyum. Aha? Mic tu boleh cabut dulu kot gambar kan. Tak nampak Janganlah pun. macam tu. Apa? Lawa lah macam ni. Senyum biasa je lah. Tak tahu. Nak tengok make up kau ni. Okay, nanti kau pegang ni jap. Pegang jap. Aku tunjuk. Pegang dulu. Selamat pengantin baru. Kau buat macam ni kat Amel. Macam Ai. Macam tu. Okay. Dia dah tak tadi dulu. Satu-satu. Hah? Satu-satu dulu. Gambar. Satu-satu dulu. Okay. Pegang macam biasa macam tadi. Dah lah kahwin lah. Okey. Lawa. 3. Rapat sikit Hana, depan sikit. Okey. Cahaya tu membuatkan lagi ni oh. Dia sebab pakai putih tu Okey, kan. rapat sikit, rapat lagi. Okey. Background tak lawa. Ambil pam. Sekejap Ambil jauh sikit. Lawa siap. Ni lawa, ambil jauh sikit bagi ni. Ni kan bukan? Bukan kau jauh. Zoom tu kurangkan sikit. Kau pegang pinggang aku pegang pinggang kau. Dah lah. Terakam di kamera. Kau pegang pinggang aku. Okey. Pegang pinggang kau. Okey. Lepas tu ambil nak macam mulut. Ni aku tahan kau kan. Kau tahan aku. Sekejap aku nak tengok fikir gaya Kau- macam ni. Ni jauhkan sikit. Tadi kau ambil semua shot close up kan. Ambil jauh sikit. Ambil nombor 3 angkat kan. Oh 3. Lepas tu Tak ada macam ni. 3. Ada. Kau Pegang aku. Ambil 2 pinggang kau ha. Pasal aku lompat je kau tahan sikit tau. Kamera ready. Oh. Macam tu ha, kata kan? 1 2. Tapi nak kena tinggi je tu. Kamera ready. Okey. Jadi kau macam kena ke sini sikit. Kau ambil dari tepi. Cuba lagi mana? Udah warik. Macam Tapi kau kena lompat tinggi sikit. tu tu. Ush. Mana? Kau aku cakap jauh sikit. Tapi tak center. Ush, ni belum edit Okay. ni. Tadi lagi cantik yang tadi yang buat yang. Baik fotografer. Nampak 1, 2, 3. Cuk. Okay. Boleh janganlah duduk tepi tu. Lagi satu aku nak buat macam tadi lah. Yang aku suruh. Okay. Kau main kau rasa kau dapat kepala ni lah. Aku dah tunjuk tadi. Cuba ikut kau.
Satu, sekejap. Satu, dua, tiga, action. Ada macam tu. Babi krem tu, tak boleh. Kering. Boleh? Ah, shit. Dah lah. Satu, dua, tiga. Jangan ketawa. Kau dah malam ni. Sekejap, jangan kacau. Hana nak gosok putih Amir. Satu, dua, tiga. Mata dia ni diam Pegang jap. Apa tengok kiri kanan? Pegang jap. Orang tengah record. Pegang dulu. Sini, kau tepi sikit. Kau dia sini. Sini. Okay. Aku mana ada gairah? Aku tunjuk. Betul macam tu. Kau kalau dengan fotografi pun fotografi macam tu. Okay. Boleh dari sini lu, di bawah lu. Ni asal ni? Tak kena aku punya makeup Okay, ke tepi tangan jap. Macam ni, sini. Kena gerak ke? Yes. Lepas tu nanti kepala dah belaga lah. Faham tak? Dah dapat lah. Boleh ke? Tak boleh. Amir pegang sini kan? Amir pegang pinggang ke nak tegak pun boleh. Okay. Tolak aku. Tak tahu dia. Tanya kita orang apa. Laki kau kan? Okay, cepat. Satu. Lawa ni cepat. Satu, dua, tiga. Mel, laju sangat. Lama lagi. Buat je. Nanti stay je. Slow. Nanti stay je. Romantik. Hari ni kau romantis. Hari ni kau raja. Okay. Cepat. Okay, ready. Satu. Bagi. Nanti kau masuk sekali. Belakang. Okay. Cukup tu. Satu. Ready? Satu, dua, tiga. Senyum senyum. Satu shot lama sangat ni. Satu. Ada angin ni. Sekejap. Satu, dua, tiga. Stay. Bapak jauh dah pergi. Okay. Tapi diorang tak center. Aku record banyak. Ready? Satu, dua, tiga. Senyum senyum. Cantik memang. Kalau aku ni tangan tu naik tak ada. Buat je macam yang Okay. Satu, dua, tiga. tahan. Okay, cium mulut. Satu, dua, tiga. Tahan. Okay, cium mulut. Pandang, dia memang pandang kamera. Aku masuk tak kan? Pandangnya boleh pandang korang ke? Aku tak masuk kan? Tak. Tengok. Pandang depan. Pandang isteri kau. Belum. Asal cahaya je tu. Sekejap meh. Kita try check kan. Okay, stay. Bobby. Okay. Jangan kata Akmal. Sekejap. Nampak aku. Aku tak boleh lah ambil titi bohong. Sekejap, okay. Ni dah tengok. Daud. Alah, buat hidung. Lagi sekali. Akmal sana. Sekejap, sorry Dek. Sekejap. Bawah tak apa. Okay, stay. Akmal sana. Ui, lawa tu. Baik, masuk. Tengok Akmal. Baik. Ambil satu shot macam ni, Zim, sini. Sini. Shot macam ni. Satu kan? Tak kisahlah dia nak buat apa ke macam ni ke kan? Arif. Tak kisah dia. Ini barang. Kan? Bab. Yang penting kau ambil shot muka seorang macam ni. Ambil tak nampak sangat. Lepas tu nanti kau ambil shot Amir pula. Macam ni aku ambil. Cepat. Ambil shot tu cepat. Nanti gelap pun. Tak faham. Ni lah shot macam ni. Kau cakap. Dari tepi. Shot single lah maksudnya. Shoulder Amir, shoulder Hana. Bukan shoulder Amir, muka Hana. Yelah, shoulder Amir, shoulder Hana pula lepas tu. Ni.
Macam ni kan? Dekat kan? Macam tu, gambar macam tu. Oh, macam lah. Oh, ni buat. Macam ni cantik. Okay, mari. Macam tadi aku nak. Ni cantik. Nampak aku. Kau ada mic ada kan? Ada lah? Ada. Pandang macam tadi. Tak boleh tinggi dia sebab Amir tinggi. Kena ambil sini. Okay, jap. Tapi cincin dia belah kanan tak nampak. Tak, aku nak ambil sini. Okay, ni Ustaz Hana. Tak payahlah buat macam tu. Kicun. Banyak sangat Rip. Wide sangat. Patut dapat lagi. Kau sampai nampak bahu Amir gitu. Okay. Hmm. Okay, ni Ustaz Hana. Okay, pandang. Cik kurang kan ni. Pandang Amir. Pandang kamera buat apa? Ni kurang. Bagus. Okay, bagus. Ambil pula. Ni muka begak apa? Ni elok lah. Ni eh. Ni sini. Lagi ikhlas lagi? Bahagia now. Aduh. Nama gede. Asal buat muka. Tunjuk Azim. Tunjuk Azim. Tunjuk Azim gambar tunjuk. Azim rekod Azim. Tu muka apa? Dapat lagi dah. Tu hospital bahagia. Aku rasa kau kena pause sikit Arik. Hana, dia juga. Hana, tangan bawah. Amir, kau tangan pandang bawah sikit. Okey, cantik. Cuba kau tak senyum, kau senyum. Macam tu Galak kacau pula. Okey. Aku mati pijak. Amir, senyum tu elok sikit. Cuba nampak gigi ni. Dah. Bukan tunjuk sangat. Okey, senyum macam biasa pula. Tak nampak gigi. Senyum biasa. Okay, sekarang kita ke shot yang ni. Ke dukung Hana. Kira ni. Kau boleh je. Yes sir. Yang cantik tu ada kamera. Tak sebab lighting je. Lighting dia je macam ni. Dukung Hana tu last kali lah. Kacau lah. Sorry lah. Okay. Dukung Hana tu last kali lah. Dukung last. Lagi kita ada 6.30 tutup lah. Kan baju diorang kan nanti. Buat terus, jangan lupa. Ada 30 minit lagi. Sini juga lah. Sini je. Lain dekat ni. Nanti kita cari tempat. Kita buat sini dulu. Dipersilakan. Yes sir. Aku cek over sini aku rekam. Ambil gambar. Ambil gambar dek. Aku rasa tak ada white kot. Tak nampak. Meh, panah Hana. Okay. Ui, lawa tu. Lawa. Jap, sabar. Stay. Stay. Sabar. Muka jangan berak tu. Dah patah pinggang. Kau kan kuat, Meh. Dapat. Tu. Kat itu 100 kg elok ke? Aku dah tinggal. Tu, lawa babi. Tu. Allah cantik. Cantik lah. Bawah tak cantik, Rik. Boleh je muka tu. Muka kau je lah lawa. Ni. Ya ke? Muka separa. Separa sedar. Lagi cepat mana air? Dah nak gelap ni. Cepat. Pecah tu. Memang pecah ke bawah tu? Okey. Belakang tak ni wallpaper. Tempat kelas. Betul lah? Okey, terima kasih. Meh, kau nak buat handstand tak? Dah kena pajak. Meh. Handstand. Baju. Tak boleh buat. Last kali lah. Tak kuat. Bawah aku sakit lah. Kau punya pasal lah. Aku berhenti plan. Jambatan tu okey, Rip, jambatan. Tapi nanti dia punya tu. Kena cek lain. Lepas tu kita datang siang awal sikit tu. Kau tahu masjid kau kawan yang sebelah ni. Sini lah. Ada orang tu. Esok.
Orang tengah tak gambar. Gerak-gerak. Jalan sana terus. Ada kerja. Betul ke Aisyah? Sangkut. Hujung masalah. Apa? Tak gambar lagi? Zin apa yang kau rekod bontot ke? Baju apa? Tak adalah. Tak lumut. Dah pause dulu. Kami dekat atas Hana tak boleh. Macam mana? Serata macam Try. Kosong bateri. Macam tadi. Posing je macam kau buat. kau kena ke sana lagi. Kau tengok tiang tengah. Kat mana? Korang ke kanan sikit. Tak tahu. Kau pergi situ. Masuk dalam. Okey. Tu boleh lah. Asal tak boleh? Mana boleh? Buat dia buat pagar. Panca pagar. Ada muntah paus. Mana? Dah lah. Mana muntah paus? Meh, kain dia angkat sikit naik tangga atas. Boleh tak? Dah, jangan gerak. Jangan. Buka sekejap. Tengok posing-posing yang... Alah, ni mana? Phone aku kat situ. Nampak. Tengok posing. Macam tahi. Dah tengok tu handphone aku suruh dia buka je. Apa yang dia posing tu? Bang, handphone kau ada? Handphone kau? Apa? Tengok posing pengantin. Tak lawa. Kau apa ni? Fana. Tak lawa tukar tempat. Jom tukar tempat. Cuba sekali. Kau turun. Kau ulur tangan macam tu. Ni video? Ya, video. Oh. Korang dah kahwin. Tu cincin bukan pis. Okay, jom. Aku masuk ni. Dah. Just ada nak ambil gambar. Pura-pura lagi. Pura-pura lagi lah. Cepat. Okay dah. Penatnya dah. Kan kita kahwin pun. Laman Zen. Kau ada idea apa-apa bagi lah. Res sikit, Res. Kau nampak barai sangat lah. Rep, aku rasa okey, Rep. Kau macam barai. Duduk pun. Aku tarik tengah meh. Kau tarik aku. Mana kamera tu? Macam ni. Mana kau tarik aku? Kau tarik. Apa yang kau tarik ke sana? Cepat. Oh, kita tarik betul-betul. Sekarang kita berehat je kat masjid. Arif Nazim ke sana. Tak tahu nampak tak. Nanti kalau ada Amir ada anak, kita akan jadi pakcik budak tu lah. Betul Aris? Pakcik Haris, Pakcik Akmal, Pakcik Ikmal, Pakcik Arif, Pakcik Azim, Pakcik Zahir. Lepas tu Uncle. Semua begitu jadi uncle. Lepas tu lepas tu budak nak apa kita beli kan. Kau beli modal. Lepas tu apa, nanti kalau kita orang ada anak, kita maybe anak kita umur sama lah. So anak kita boleh kawan nanti. Anak Amir dah besar sikit lah. Dia tak nak kawan lah. Okay, kita rehat je lah. Jangan lupa subscribe, like dan follow. Okay, bye. Subscribe, like dan share. Muka saya ni Amir dah kahwin, so kita orang je lah. Aku terima nikah Akmal Fana binti Muhammad Faizal dengan mas kahwinnya 2 dinar emas tunai.
Saksi jelas? Jelas ya? Allahumma salli ala sayyidina. Dan kini aku percaya semua yang hilang ada hikmahnya. Aku pulang ke kamu seperti cahaya pulang ke pagi. Setelah gelap aku lalui, kaulah rumah sejati. Jika esok datang ujian, genggam aku, jangan lepaskan, kerana cinta yang kita bina bukan sementara tapi selamanya.